Hakikat pahit bisnes perfume ni satu je. Orang tak beli sebab bau, tapi orang beli sebab dia rasa yakin. Ramai usahawan perfume ni dia tak sedar satu benda ni. Masalah sebenar ialah customer sebenarnya dia tak trust. Bau dah sedap, tapi kalau dia tak yakin dengan kita, jangan haraplah dia akan beli. Satu, customer pertama kali dia tak kenal kita pun. Jadi, perfume ni dia bukan barang keperluan harian yang macam beras. Dia kena sapu dekat badan, dia kena hidu dekat muka, dia kena pakai time jumpa orang. Kalau tak yakin, bau sedap pun dia tak berani nak beli. Isu yang kedua, terlalu ramai seller perfume dalam market. Hari ni, siapa pun dah, semua orang boleh jual perfume, tak kira siapa-siapa pun. Masalahnya, bila ramai sangat yang menjual, tapi sikit sangat yang cuba untuk membina kepercayaan. Jadi, customer dia jadi blur. Yang ni yang betul ke? Atau yang fake? Isu yang ketiga, seller fokus produk bukan kepada keyakinan. Seller ni dia sibuk bercerita pasal bau sedap, tahan lama, harga murah. Tapi kan bila customer ni fikir, kalau tak sedap macam mana? Kalau rugi macam mana? Kalau tipu macam mana? So apa solusinya? Ini yang buat bau sedap jadi tak laku. So kita kena sediakan solusi. Solusi nombor 1, tunjuk muka dan ilmu. Orang percaya manusia, dia bukan robot. Tunjuk yang kita ni faham, kita betul-betul mahir, faham tentang perfume. Bukan sibuk nak menjual saja. Solusi yang kedua, educate dulu. Educate, jual tu kemudian. Bila kita bagi ilmu, kita bagi tahu cara nak pilih perfume, kita bagi tahu cara bagaimana nak kenal perfume, kita bagi tahu cara bagaimana nak elak kena tipu, jualan akan datang selepas daripada itu dengan sendirinya. Dan solusi yang ketiga, hari ni kita bagi ilmu, esok kita bagi ilmu, lusa kita bagi ilmu. Bila dia nak beli, nama siapa yang akan dia ingat? Customer akan ingat nama kita dululah. Sebab kita je yang bercakap tentang perfume hari-hari. Sebab tu saya selalu cakap, bau sedap hanyalah tiket untuk kita start bisnes, untuk kita masuk dalam market. Tapi yang buat bisnes perfume ni hidup lama adalah trust, adalah perkongsian, adalah ilmu, adalah knowledge. Okey, kalau anda nak belajar bisnes perfume cara betul, okey, follow akaun saya. Nanti insyaAllah saya akan share lagi banyak benda lagi yang saya nak dedahkan yang orang lain tak dedahkan. Okey, jemput follow.